semua? Hebat? Okey. Terlebih dahulu, saya nak tanya siapa kali pertama jumpa saya? Ya. Wah, banyaknya. Sebab itu bukan kepada anda semua. Okey, terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kaunselor studiasi bagi mereka tepukan yang hebat sekali. Dan juga mentor kita, founder Sahabat Diamond, Abang Harun dan Kak Budi, bagi tepukan. Penceramah perjalanan tadi hebat tak? Wah. Okey, bagi tepukan kepada kami juga. Alright. So, hari ini, apa yang saya nak kongsi dengan anda, tajuk diberi kepada saya adalah apa potensi yang ada di dalam bisnes Amway. Okey, saya akan kongsi melalui pengalaman saya macam mana saya tengok Amway. Tapi yang paling penting adalah bisnes Amway memang telah mengubah kehidupan kita dengan hanya usaha 2 tahun sahaja. Okey, so okey, setiap kali saya berkongsi di mana-mana pentas pun, saya mesti akan perkenalkan pasangan saya. Isteri saya Chinese, dia yang masuk Amway dahulu. Tapi isteri saya dia sangat rajin. Dia buat 3 pekerjaan. Pagi pukul 9 sampai 6.30 dia bekerja di firma kewangan. Habis kerja pukul 5.30, dari pukul 5.30 ke pukul 6 hanya setengah jam, beliau kena bersedia untuk masuk ke klinik sebagai jururawat pasangan. Dan Sabtu Ahad dia kena buat account. Rajin tak? Rajin. Sebab tu umur 21 sudah boleh beli kereta. Memang orang yang rajin sebab dia nak duit, dia ada impian. Okey, ini latar belakang dia. Bagi saya adalah seorang pemain bekas pemain bola sepak Perak pada umur 18 dan sangat-sangat berpuas. Tahun pertama menandatangani kontrak bersama Perak, kita menjulang Piala Malaysia yang Perak tidak pernah menang selama 28 tahun. Dan waktu itu, seorang pemain diberi ganjaran RM25,000. Bagi saya, sebagai anak muda daripada keluarga yang sangat sederhana, RM25,000 besar pada tahun 98. Okey? So, selepas mewakili Perak dan selepas saya dipilih untuk mewakili skuad kebangsaan, saya dipilih dan dihantar berlatih di England di kelab Liga Perdana Inggeris Arsenal. Malaysia telah memilih 4 pemain dihantar berlatih dengan saya dan saya adalah salah seorang pemain. Kerjaya bola sepak saya memang sangat bagus, sangat excited. Tapi tidak disangka disebabkan satu kecederaan. Nampak tak tema di situ? Satu kecederaan, 3 pembedahan, kontrak dilakukan. So, masa tu bila cedera, bila dapat pembedahan, bila kontrak ditamatkan, anda pernah tak merasai satu perasaan yang anda diam segala-galanya? Saya tidak tahu apa perasaan anda, tapi masa tu bagi saya satu perasaan yang sangat menakutkan bila anda nampak bulan bumi. Bila anda nampak pendapatan dari kosong, perasaan itu memang sangat menakutkan. Okay? So hari ini saya nak kongsi dengan anda. Banyak orang datang ke Amway nak datang seminar, kita tak tahu apa yang dia nak. Betul tak? Ada banyak sebab. Ada orang dia nak lebih banyak masa dengan keluarga. Ada orang dia sudah sangat boring dengan kerja, 9 to 5 job. Ada kan? Selalu jam. Ada orang dia macam saya, ada tekanan kewangan. Ada juga yang macam mana? Ada masalah kesihatan. Ada yang suka recognition. Siapa suka pengiktirafan? Tak suka? Suka kan?
Ada pula orang yang suka menolong orang, macam MOE, helping people in better life. Dan ada orang, kebanyakan orang suka travel tak? Suka melancong, suka pergi jalan-jalan semua. Setiap orang kita ada impian berbeza. Soalan saya kepada anda, jangan selalu cakap betapa hebatnya MOE. Soalan saya kepada anda, boleh tak anda bagi saya tahu, MOE ini senang ke susah? Kawan-kawan, sini ada banyak orang. Anda bagi reaksi yang baik ya, saya akan mesti kuat-kuat. Anda rasa MOE ini senang ke susah? Susah. Jangan takut, jangan susah, abang harus tak tahu apa-apa. Senang ke susah? Ha? Ada orang cakap senang, ada orang cakap susah. Tapi bagi saya, orang yang berjaya dalam MOE banyak ke orang yang jiwa banyak? Bagi saya, orang yang jiwa berkali-kali. So, kalau kita nak cakap MOE itu senang ke susah, tapi apa yang saya tahu era sekarang, banyak orang nampak bisnes. Setuju? Ya. Banyak orang yang suka berniaga. Macam-macam perniagaan kita buat. So, hari ini, saya nak kongsi dengan anda, pengalaman saya, apa perniagaan yang saya rasa, yang memang up to the trend lah, yang boleh kita buat. Ada beberapa fakta je lah yang saya nak kongsi dengan anda, sebab topik saya adalah potensi MOE kan. Okey? Dan saya juga nak kongsi dengan anda, kenapa bisnes MOE itu memang baloi untuk kita memperjuangkan. Okey? Yang pertama, saya tanya anda, apa yang membuatkan MOE begitu berjaya? Siapa boleh jawab? Apa yang membuatkan MOE begitu berjaya? Marketing plan. Betul. Okey. Bagi saya, benda yang paling penting dalam MOE adalah produk. Kalau kita tak ada satu produk yang bagus, berkualiti, marketing plan yang hebat pun tak boleh jalan. Betul tak? Betul. So kita kena bagi tepukan yang hebat kepada syarikat MOE. Sebab membuat banyak R&D, menghasilkan banyak produk yang luar biasa di dunia. Kenapa saya kata macam tu? Saya ada peluang, bila dekat Indonesia tahun lepas, saya dijemput menjadi bersama undangan. Saya ada peluang untuk makan malam dengan pengasas probiotik kita, saintis yang menghasilkan probiotik MOE. Dia cakap dengan saya, dia tak pernah jumpa satu syarikat yang melabur begitu banyak duit untuk buat R&D. Kebanyakan company syarikat, mereka akan labur sedikit duit untuk mendapat formulasi dan mereka lebih fokus kepada mengeluarkan produk di pasaran. Betul tak? Sebab mereka nak jual. Tapi setiap kali syarikat MOE call dia, bukan tanya dia sudah ada formulasi ke belum. Dia cakap dia, duit cukup ke untuk R&D? So, dia pun terharu dan dia pun join MOE. Dia rasa syarikat ni ada masalah lah, gila lah. Sebab tu kita ada produk yang begitu hebat. Bagi tu bukan kepada MOE. Poin nombor satu, kalau anda tanya saya, bisnes yang kita rasa sekarang adalah bisnes yang bagus lah, yang berbeza, dia mesti ada dua aspek, dari segi offline dengan online. Contoh, dulu sebelum MCO kan, sebelum PKP, kita semua buat bisnes offline kan? Ya. Buka kedai. Saya ada satu MCO saya, dia buka 20 butik sebelum MCO, jual baju. Lepas MCO, satu persatu kedai ditutup. Sampai sekarang dia tinggal 2-3 kedai. Tapi masa dulu
dulu buat offline, kalau tak ada online, kita senang hilang customer juga. Betul? Sebab itu saya rasa offline itu penting, tapi online itu penting. Tapi anda nampak tak sekarang banyak orang buat bisnes macam lebih hanya online saja. Dia rasa boleh tak? Susah. Sebab apa? Dalam platform online, kita susah nak dapat ketaatan pelanggan. Customer loyalty susah nak dapat. Contoh anda masuk platform untuk beli produk, sebab anda nak beli produk tersebut bukan sebab saya. Betul tak? Sebab tu saya rasa kalau anda nak buat satu bisnes yang boleh jadikan pendapatan yang sustainable dan network yang sustainable, anda kena ada aspek dari segi online dan offline dua betul-betul kena ada. Setuju tak? Saya tanya anda, MOE kalau nak buat offline okey tak? Anda boleh ajak ABO anda pergi syarikat MOE. Cantik tak syarikat kita? Anda boleh ajak ABO anak buah anda pergi MOE punya shop. Lepas tu kalau anda nak tahu, bila kita start online platform 1998 kita mula online platform kita. Dah berapa tahun? Lebih dari 30 tahun dah. Kita ada satu online platform yang sangat canggih. So, yang pertama, kalau anda nak buat bisnes dua-dua ni, kalau luar senang ke susah? Sangat susah. Yang kedua, kalau anda nak buat distribution, ini sangat penting kawan-kawan. Mungkin anda kata saya, kenapa saya boleh sign up banyak businessman? Saya boleh sign up banyak profesional, sebab saya mesti berdiri dengan mereka. Kalau anda nak buat distribution, ada dua benda saja. Satu, anda jual produk atau anda jual servis, betul tak? Hari ini saya akan kongsi tentang servis. Services. Kita cakap tentang produk saja. Kalau anda nak fokus produk kan, anda pilih yang pertama, anda jadi founder produk. Adakah banyak orang jadi founder produk? Ada tak? Kalau anda tak boleh jadi founder produk, anda jadi dealer. Jual orang punya produk, betul tak? Soalan saya adalah, kalau anda masuk MOE, anda sign up sebagai ABO, bayar RM60 kan? Apa yang syarikat MOE bantu anda? Syarikat MOE bantu anda sendiri. MOE lapor duit buat R&D, MOE buat marketing, MOE buat branding, MOE buat operation, MOE buat manufacturing. Lepas tu MOE lapor duit, lepas tu MOE buat distribution kan? Tapi apa yang MOE tak buat? MOE tak buat ni. Setuju? MOE tak buat sales. Sebab apa? Bila anda bukan ABO, anda pergi MOE HQ, anda MOE punya shop, anda ambil satu produk, pergi ke counter, anda nak bayar, MOE tak jual dekat anda. MOE akan tanya, what is your ABO number, betul tak? Maksudnya, dari hari pertama, kita punya relationship, hubungan kita, ABO dengan MOE senang. MOE tak jual. MOE outsource kepada ABO. Kita jangan buat sales. Baru tak macam tu. Tapi dekat commercial business dekat luar, kalau itu businessman lah, itu owner lah, sudah lapor begitu banyak duit lah, dia nak bagi profit ke? Dia kena share profit dengan you kan? Lepas tu yang kedua adalah, anda kena tahu macam mana buat expansion. Dalam networking, kalau dalam network marketing, banyak orang buat MOE sebab kenapa tak boleh bertahan? Sebab apa? Kita hanya buat jualan sahaja. Dengan hanya menjual produk, anda boleh dapat passive income tak? Halo! Nampak tak? Saya pun takut. Jangan buat MOE macam sales. Jangan bagi orang nampak anda buat MOE macam sales. Sebab apa? Orang dekat luar tak suka buat sales. Yang paling penting, businessman dekat luar, kalau dia nampak dia buat MOE macam buat sales lah, dia cakap, I tak ada business, I tak minat sebab apa? Business saya memang dah jual. Kita kena bagi mereka nampak macam mana kita boleh expand network kita. Sebab tu anda datang ke seminar dekat sini, nama dia Business Expansion Seminar. Betul tak? BES.
Dan kami temukan kepada Suliati. So, kita bukan hanya tukar. Kita bukan tukar. Kita boleh bina jaringan dengan support sistem Suliati. Sebab tu kita boleh jadikan pendapatan yang kreatif. Ini poin kedua. Sobat boleh ikut tak? Boleh? Okey. Poin ketiga saya paling suka. This one. A business worth investing. Saya tanya anda. Sorry ya, banyak orang kerja dekat sini atau berniaga. Yang paling penting bukan berapa rajin kita bekerja atau berniaga. Satu hari nanti, bila kita berhenti, bisnes tu masih milik anda lah. Itu paling penting. Dalam Amway, apa yang paling saya suka adalah, you tengok dekat sini, the customer and partners you sign up is yours. Apa percentage yang capai? 3%, 6%, 3% is under your number pula. Lepas tu, yang paling hebat adalah, bila anda berhenti tak buat Amway, tapi itu market ownership masih milik anda. Tapi kalau kita kerja dekat luar, lepas berkata, apa hubungan anda dengan majikan anda? Ada. Boleh tak anda bagi saya tahu? Ada. Nan. Sebab sekarang anda tak kira pergi kerja kan? Ya. Hello? Ya. Apa hubungan anda dengan majikan anda? Anda adalah bekas Bekerja. bekas bekerja dekat company. Apa ownership anda ada? Ada. Macam anda bawa professional business saya cakap, saya bos lah. Melainkan anda memiliki bisnes yang ada sistem yang canggih ya. Kalau tak ada, bisnes tu tak boleh ada ownership. Tapi Amway tadi kita dah tunjukkan. Saya biar anda tengok macam saya punya. Kalau Amway sekarang ni, pendapatan saya dalam Amway 88% adalah pasif. Maksudnya, saya boleh ada pilihan untuk tak buat Amway sebulan atau boleh tak sebulan tak kerja. Tak boleh. Saya ada pilihan untuk cuti setahun tak buat Amway, anda boleh tak? Tak boleh. Anda nak tak macam saya? Buat Amway. Saya tunjuk anda satu contoh yang sangat baik dekat Malaysia. Anda kenal dia tak? Beliau adalah, mereka panggil dia Asanilah. Siapa dia tahu? Dia adalah pioneer, keempat pioneer yang mulakan Amway di Malaysia tahun 1976. Hari ini, Tani Ho, Crown Ambassador, beliau sudah beliau sudah berikan bisnes itu kepada anak dia, Mas Ho. Tapi anda tahu tak, beliau Mas Tani ya, dalam Amway Malaysia, top 3 earner. Tak buat Amway, tapi top 3 earner di Malaysia. Bagi tepukan. Sebab itu kawan-kawan, anda boleh replan hidup lain. Walaupun hari ini anda dalam seminar di sini, anda boleh buat satu keputusan atau satu pilihan. Kalau anda tak buat Amway, kita pun kena kerja sebagai cara kan? Tapi melalui Amway, kita rajin buat Amway 3 hingga 5 tahun, tapi kita boleh enjoy 5 tahun. Itu yang saya nampak. Hari ini, sebelum saya sudah sampaikan kebutuhan pemikiran saya, cepat saya bagi anda nampak melalui potensi yang saya share dengan anda, apa yang saya dapat dalam Amway. Okey? Okey ke? Okey. Yang pertama, economic independence. Maksudnya, anda dah bina income tu, anda buat income tu datang. Tapi saya tak kaya macam Abang lah. Abang kaya. Tapi saya tak kaya. Tapi IQ cuma fakta. Ini fakta dia. Contoh. Ini pendapatan tahun lepas, Amway bayar saya dalam 1,5 bulan. Bukan 1 tahun tau, 1,5 bulan. Lepas tu, untuk pengetahuan anda kenal tak Germany? Kalau anda
Aeon kan, Resto. Anda akan nampak kedai ni. Anda tahu tak, pemilik dia adalah kawan saya, Founders Emerald. Okey. Keluarga beliau memiliki 12 perniagaan. Okey, mereka memiliki bisnes yang sangat besar, tapi saya ajak dia datang ambil punya business review, datang seminar. Bila dia sudah faham Amway, dia get Amway. Kita tahu tak apa yang berlaku? Ini semua dia punya bisnes kan. Menerima banyak anugerah di bisnes SME semua. Tahun 2018 dia kena stroke. Anda tahu tak? Pernah tak anda buat medical check-up pergi scan otak? Ada tak? Kita ada otak kan? So, dia tak tahu yang dari kecil, dia ada satu tumor di otak. So, lama-kelamaan tumor itu membesar. So, pada masa dia kena stroke, 4 tahun sebelum itu, dia sudah tak main weight. Dia tak menjual, dia tak belanja, dia tak datang meeting. Tapi, tahun itu dia kena stroke, dia jadi founder Emerald. Anda rasa bisnes ini hebat tak? Mungkin banyak orang dekat sini dia cakap, buat Amway cepatlah, kena cepatlah. Tapi jika ada boleh cepat. Atau kalau anda tak ada, bisnes tu masih boleh grow ke? Kita kena cepat tapi kena grow juga. Kita tahu tak, baru-baru ni dia sudah pulih. Dia boleh masuk kereta. Kita tahu tak apa dia cakap dengan saya? Dia cakap dengan saya, nampak sebab saya direct apply dengan saya, I'm the direct sponsor bagi dia. Dia cakap, keluarga kita memiliki 12 bisnes, semua besar-besar bisnes. Tapi semua bisnes kita kena jaga baru ada bisnes. Setuju tak? Tapi Amway, kita langsung tak jaga bisnes Amway, tapi bisnes Amway masih grow. Itu yang saya buat. Dan hari ini, untuk pengetahuan anda, dulu saya kenal dia di Bunjai. Lepas tu dia kahwin. Tapi sekarang anak dia pun sudah saya nak Amway dah. Nampak tak? Yang atas tu. Anda tahu tak? Dia cakap dengan saya, dia nak anak dia buat Amway lebih daripada buat conventional business dia. Sebab dia tahu nilai Amway itu bagus. Okey? Yang kedua, bila kita bina bisnes Amway ini serius tak? Bila anda sudah bina satu jaringan yang cukup, apa yang anda dapat paling banyak adalah masa. Sebab banyak orang bukan kita kekurangan duit kan, tapi kita lebih kekurangan masa. Setuju? Masa tu saya dengan isteri saya, kita ada impian. Kita nak lebih banyak masa sebab apa? Kita nak bawa ibu bapa kita berlangsung. Untuk banyak anak muda kat sini, ini pengalaman saya. Kalau diberi peluang, realisasikan impian ibu bapa kita dahulu. Setuju tak? Sebab kita masih muda, tapi ibu bapa kita setahun demi tahun mereka makin lama, usia mereka makin meningkat. Sebab tu masa tu saya rajin-rajin buat Amway. Sekarang ni setiap tahun saya kena bawa keluarga saya dengan keluarga isteri saya pergi Malaysia untuk kerja. Sebab apa kita nak bawa mereka jalan-jalan. Tapi bukan senang, bukan hanya duit saya, kita kena ada masa dan kita nak ada itu mudah. Kalau anda selalu kerja stres, kena bos marah anda pergi melancong pun nak duduk bersama kan? Lepas tu ini, saya selalu bawa masa pergi minum high tea, spend time dengan dia. Lepas tu, ini recognition saya, semua diiktirafkan. Dan baru-baru ni, syarikat ini membuat executive director recognition dekat PWDC. Anda ada kan? Anda tahu tak, dulu rumah saya bantah saya buat Amway. Sebab mak dia cakap, gini pemain bola, mulut saya macam keras, tak buka-buka, kena letak air panas kalau buka. Dia takut saya masuk Amway, cedera, betul macam cedera minda. Tapi, bila saya jadi executive director, nampak mak saya begitu gembira sebab bersikap nasib baik di buat Amway. Kalau hari ini, you ada peluang begini seperti mak saya bersikap dengan anda, baik. Sekarang
Cuma saya lagi famous daripada saya lah. Okey, ini anak saya. Okey, so bila dia cute kan, tapi yang paling hebat lah, ibu bapa dia tak ada kerja. 24 jam free. Sebab tu kita boleh luangkan banyak masa dengan dia. Dan anak-anak kita bukan penghalang, dia adalah pendorong kita untuk sukses. Saya nampak dekat luar dewan ada banyak budak-budak kecil anak-anak semua. Untuk ibu bapa yang datang sini walaupun anak-anak dekat luar, anda sangat luar biasa. Sekarang isteri saya kata, saya pun sangat seli isteri saya tahu. Dia menakutkan banyak acara bagi anak saya. Dia ada private punya swimming instructor lah, private baking session lah, private art class lah, macam-macam kelas dia beri apa, ibu bapa dia, apa pun dapatnya banyak masa. Nak tak macam tu? Lepas tu, anda boleh ambil gambar. Ini yang saya paling suka. You always know how much money you have, but you never know how much time you have. Anda mesti tahu berapa duit anda ada dalam bank anda. Tapi anda tak tahu berapa banyak masa yang anda ada atau berapa banyak masa yang ibu bapa kita ada. Bolehkah kita lepas seminar ini buat satu keputusan, kita jadikan impian ibu bapa kita sebagai priority pertama. Realisasikan impian mereka dahulu. Kita bolehkah delay kita punya success gratification? Kita bagi mereka enjoy dulu. Okey? Yang ketiga, tadi kita punya diary cakap melancong kan? So, I tak akan cakap apa yang diary cakap lah. Tapi I cakap dengan anda, saya sudah melancong dengan MBA 40 negara. Okey? Kalau nak cerita melancong lah, tapi diary dah cerita, tapi I lebih suka cerita destinasi. Okey? Saya dah pergi banyak tempat lah. Tapi yang paling penting saya cerita dengan anda tempat yang saya paling suka. Yang pertama, apa yang saya paling suka adalah Afrika. Saya sangat suka binatang luar haiwan. Siapa macam saya suka wildlife punya katakan. Okey, anda tahu tak masa kita pergi African Safari dengan Tanzania, seluruh Afrika hanya ada satu 5-star hotel, 5 bintang punya hotel diberi nama Four Seasons Safari Lodge. Dan semua diamond tinggal di Four Seasons. Bilik yang paling murah 7,000 semalam. Hari ini Cuma diamond kat sana. Dan yang kedua yang paling saya suka adalah apa? Santorini. Anda mesti kena pergi dulu tahu kenapa anda pergi sini. Okey. Untuk pengetahuan anda, pergi Santorini ini kita sebagai diamond. Tapi yang paling hebat, mungkin ada yang kenapa gambar-gambar ini semua begitu cantik. Sebab apa? Semua gambar ini diambil daripada fotografer private yang FA aturkan. Sebab tu gambar itu cantik. Lepas tu kalau anda pergi Santorini, anda kena, okey, ini yang paling hebat lah. Kalau anda nak dapat gambar paling cantik di Santorini, anda kena ambil dari ini bila yang warna kuning tu. Apa yang dia buat, ambil selera itu bila setengah hari. Kita tak berapa yang dia bayar? 5,000 euro. Untuk setengah hari, bagi semua diamond ambil gambar dekat ini bila berapa? Dari ini bila gambar yang diambil adalah gambar tercantik. Sebab tu bila saya balik dari ini, saya tunjuk gambar saya dekat kawan-kawan saya, saya semua cakap, kenapa gambar ini begitu cantik? Sebab apa yang dia bayar 5,000 euro. Dan dia ada private fotografer daripada Santorini yang ambil gambar dan juga. Ini adalah treatment sebagai seorang diamond. Okey? Lepas tu, bila saya jadi executive diamond, habis lancung first class kan? You tahu tak, bila saya naik first class ni, ini sih kan, itu orang yang jaga saya, dia naik sampai saya turun lah, dia nak bagi gigi. First class lah, dia memang senyum, buat enjoy gila lah. Tapi itu you kena experience.
Tapi saya cerita dengan anda yang terbaru kita pergi Switzerland kan, baru kita pergi Switzerland. Saya kongsi dengan anda apa yang saya dapat daripada Switzerland. Saya eligible macam baru, kita eligible tiket penerbangan first class. Lepas tu saya tinggal, anda tahu tak, di Switzerland dekat Interlaken, hotel ini adalah hotel termewah di Interlaken, Switzerland. Dan saya dengan Pak Harun kita ada eligible bilik suite. Satu malam 8,085. Saya tinggal sini 3 malam. MA sudah bayar 24,255 ringgit. Lepas tu hari yang terakhir kita tinggal di mana? Tinggal di Zurich. Saya pun tinggal di bilik suite. Berapa harga? 8,085 ringgit. 66. So, anda tahu tak, ini Switzerland punya pelancongan hanya duit tiket kapal terbang dengan 4 hari punya stay yang kita berapa? Ini harga dia. MA bayar first class air ticket 65,600. Dengan hotel semua tu hanya 4 hari penginapan hotel dengan harga tiket kapal terbang 97,940 ringgit. Siapa company mana yang nak bagi you ni? Hello? MA lah. Okay? Then yang paling penting itu adalah treatment. Yang keempat adalah yang paling penting adalah anda boleh balance legacy. Saya sudah sampai ke penghujung perkongsian saya. Anda tengok muka ni. Apa anda nampak dalam muka anak saya? Setiap kali saya nampak muka dia kan, saya rasa macam saya kena maju sikit. Sebab mata dia macam dia ada banyak impian dalam. So saya rasa what they see it depends on what we see. Saya bagi anda satu contoh. Sekarang saya ada eksekutif diamond. Kita tengok dekat sini. Ini adalah kad saya, kad diamond saya. Okey, saya ada tunjuk video nama saya. Apa yang saya nak bentangkan dekat sini, anda dengar betul-betul. Tadi semua yang saya kongsi anda tak dengar apa. Ini dengar betul. Betul. Ini adalah sangat penting. Kalau MOA, apa yang ambil legacy yang kita boleh wariskan kepada anak-anak kan? Contoh, saya diamond, ini founder diamond, ini executive diamond kan? Sekarang, itu nombor saya yang saya telah ditutup. Atas tu bilik ini adalah Langkah Kumar dengan yang ini. So, apa network yang dibina dalam ini nombor, bilik saya kan? Bila anak saya dia jadi 18 tahun atau dia jadi 20 tahun, saya sudah buat keputusan untuk saya nak mewariskan bisnes saya kepada anak saya kan. Saya cakap dengan MOE yang akan tukar nama anak rumah saya itu kepada anak saya. Tapi nama nombor apa? Maksudnya anak saya boleh bina MOE start daripada eksekutif kami. Kawan-kawan, apa bisnes juga? Dan bagi saya, apa yang saya nampak dari MBA yang paling penting adalah happiness. Apa dia panggil? Kebahagiaan. Lepas tu, security. Dan anda tengok, hari ini saya ada 5 minit. Saya tanya beberapa soalan untuk anda, okey? Saya tanya beberapa soalan. Soalan pertama, do I need to change? Perlu tak saya ubah? Halo? Saya tak tahu. Anda kena cakap kenapa saya nak buat benda ni. Okey? So, hari ni, ini sangat penting dengar. Abang harus ajar saya datang setiap kali saya mesti ada skrip banyak benda yang hebat nak share dengan anda. Anda tahu tak kenapa saya nak buat benda ni saya bagi ada contoh. Anda kenal dia tak? Founder Crown Ambassador pertama di Malaysia. Okey? Lee Kim Soon dengan Puju. Anda tahu tak mereka ni Lee Kim Soon umur 9 tahun, ibu dengan bapa sudah tak ada. Sudah meninggal dunia.
beliau pernah membuat 32 pekerjaan. Bila dia pakai tahu, anda percaya tak? Fortune teller. Ini tukang cili nasi. Anda percaya tak? Bila dia pergi jumpa cili nasi, maka dia cakap, you ni seumur hidup you bukan hidup susah dan miskin. Itu yang tukang cili nasi cakap tahu. Tapi anda tahu tak, beliau sekarang ni founder Prime President. Beliau keluar pulang. Orang yang tak ada harapan keluar buku bagi harapan. Bagi tu bukan. Ada buku kan? Ada beli? Belum beli. Lepas daripada ni, pertama beli buku dulu. Lepas tu yang paling menakutkan saya adalah apa? Orang yang tak ada harapan, yang sudah tukar cili nasi cakap dia umur dia akan miskin lah. Beliau betul-betul memiliki 2 villa dalam Las Vegas. Sebab saya dengan abang-abang kita buat ADC meeting dekat airway, isteri dia masuk Zoom dari Las Vegas dia punya villa. Saya ni dia ada satu dia tak boleh kan saya dia. Orang yang ada ditakdirkan seumur hidup miskin, tapi hari ini ada villa dekat Las Vegas. Ibu saya tak suka tukang cili nasi itu. Jangan percaya diri sendiri. Yang kedua, sekarang BMW lambat ke? Sekarang BMW lambat tak? Saya bagi teman dalam, anda suka ke tak suka, dengan adanya AI, banyak orang akan terus kehilangan kerja. Ya. Saya ada banyak pun nak kongsi, tapi apa yang saya kata dengan anda, banyak orang sekarang sangat pressure nak maintain kerja itu. Setuju tak? Sebab mereka takut AI akan maintain kerja. Dan yang terakhir adalah, macam saya kan, dalam tim saya ada banyak doktor, ada businessman, ada professional. Mereka pun kena ada extra source of income. Mereka pun perlu ada satu income. Mereka nampak tak? Ada banyak engineer lah, accountant lah, doktor lah, businessman lah, semua pun buat MBA. Yang last kali, how to do it? Macam mana buat? Ini pengalaman saya. Apa yang saya katakan anda kena ambil masa terdekat untuk faham 3 benda ini. Macam saya katakan dengan mereka dalam sekurang-kurangnya dalam 90 hari, anda kena faham apa itu MBA. Betul? Yang kedua, anda kena faham apa itu produk. Yang ketiga, anda kena faham apa itu sistem UGFT. Okey? Saya harap perkongsian saya ini boleh memberi anda banyak excitement. Saya sudah cakap sampai ke kamu ada soalan dah. Okay. Boleh tak bagi kita tanya juga? Terima kasih. Jumpa anda di